Sejak perubahannya pada 1 Februari 1974, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib terus komited memperkukuh agenda kebajikan Islam. Menerusi penganjuran program Ramah Syawal Madani, Jalinan Aidilfitri bersama Asnaf yang berlangsung di Dewan Perdana Felda, Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur semalam, seramai 400 asnaf serta 200 kanak-kanak dari pelbagai latar belakang diraikan dengan meriah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata sebanyak RM138,000 dana zakat diperuntukkan termasuk sumbangan tunai khas RM200 berserta cenderahati bernilai RM120 kepada 400 asnaf manakala 200 kanak-kanak menerima duit raya RM50 seorang. Perasaan gembira terharu apabila nama terpilih sebagai jemputan untuk majlis Hari Raya bersama Mawib. Bantuan sewa tu, sewa rumah dalam 750, dapat bantuan setiap bulan daripada Mawib sebanyak RM400 yang akan dimasukkan terus ke akaun tuan rumah lah. Begitu. Dan bantuan bulanan dapat RM500 bulan. Terima kasihlah, gembira sebab ini pertama kali. Ini pun untuk anak saya yang Down syndrome, ada autism apa semua, ADHD. Saya ambil untuk dia lah ni. Rezeki anak saya, Mama ada Mama. Saya dapat bantuan anak lah, macam anak pampers, ubat dia macam itulah. Perasaan saya gembira sebab dapat sumbangan, lepas tu dapat duit raya, makan-makan. Bantuan rumah dengan bulanan punya bantuan lah. Sehingga 21 April 2025, Mawib telah mengagihkan dana zakat berjumlah lebih RM314 juta kepada asnaf menerusi pelbagai inisiatif dan kluster bantuan dalam menyantuni masyarakat yang memerlukan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Antara kluster diberikan agihan bantuan merangkumi pembangunan asnaf RM5.44 juta, perlindungan RM8.91 juta dan perubatan RM7.85 juta serta beberapa kluster bantuan yang lain. Turut hadir ke majlis tersebut adalah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, Pengerusi Mawib Syed Kamaruzaman bin Syed Kabir dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi.